Mak, Lee Sin Yin dah balik ke pejabat. Dia macam tak ada apa-apa pun. Dia tengah rancang nak kenakan Yue Yue ke? Tak tahu ke? Lin Si Yin hilang ingatan. Hilang ingatan? Jadi maksudnya dia tak ingat apa jadi hari tu? Su Wan Qing pun dah tulis surat pengakuan dia dah. Bahagian media pun kita dah uruskan. Orang ramai cuma akan fokus pada skandal, dendam peribadi dan hal-hal macam tu. Mereka takkan sebut pasal kamu langsung. Boleh ke Suan Ching tu betul-betul bertahan? Dia takkan dedahkan ke? Selagi dia lindungi kita, baru dia ada peluang hidup. Kamu rasa dia nak laporkan kamu? Lagipun, kalau Lin Si Yin nak siasat, dia takkan jumpa apa-apa. Mak, kalau tak pun, jangan menonjol dulu. Dulu, Mak boleh buat mak dia mati masa bersalin. Sekarang pun sama. Mak boleh buat dia mati tiba-tiba. Kalau dia berani siasat, dia akan ikut jejak mak dia tu juga. Mak rasa mungkin tak dia sebenarnya pura-pura hilang ingatan? Mungkin dia nak perangkap kita. Sekarang ni semuanya masih lagi dalam kawalan kita. Kalau dia nak main, kita layankan sampai habis. Tengoklah sampai bila dia boleh bertahan. Marilah, kita pergi tengok dulu keadaan dia.